Kenapa kabur? Selamat datang ke channel saya. Okay guys, so welcome back to my channel. So kalau ada yang baru tengok ni, yang tak tahu siapa saya, so my name is Sarah. Okay guys, so welcome back to my channel. So ini adalah vlog yang kedua dalam Ramadan. Okay, kalau ikutkan plannya, saya nak buat 30 hari 30 vlog. Tapi sebabkan kekangan masa dengan bulan Ramadan ni, saya banyak fokus kat benda lain. So kemungkinan dia tak ada 30 hari 30 vlog tu, tak ada. Korang boleh buang kalau yang dah tengok saya punya Ramadan vlog yang day pertama tu. So day pertama, day kedua sampai hari ni day yang ke-7 ke ke-6 tak ada apa-apa vlog sebab saya memang tak buat. So untuk vlog hari ni berapa Ramadan Sekejap. So hari ni hari yang ke-6 Ramadan. Hari ni saya nak bawa korang pergi iftar. Hari ni saya ada iftar kat luar, dekat Masjid TNB dengan saya punya halakah. Saya ada halakah Quran. So halakah Quran kita orang hari ni, kita orang nak buat aktiviti untuk iftar dekat Masjid TNB. So sekarang ni pukul 2.4. Apa yang saya nak buat adalah gosok baju saya dan prepare barang untuk nak gerak. Sebab kita orang nak gerak pukul 3.30. Jom kita siap for iftar today. Jadi ni barang-barang yang saya akan bawa kalau pergi sembahyang tarawih. Lekung, botol air, saya punya wallet, kunci bilik. Ni pencuci muka sebab saya pakai skincare. So ada skincare tu yang dia berminyak dan dia kalis air. So kena cuci muka sebelum nak solat. Lepas ada lip balm. Okay guys, dan kita dah siap. Kita pakai jubah hitam dengan tudung ni je. Sekarang baru pukul 38 tapi saya nak buat kerja sikit sebelum kita pergi turun bawah untuk pergi tunggu Grab. So dah siap, kita punya kerja pun dah siap. So sekarang kita dah boleh bersiap-siap untuk turun bawah. So dah dekat pukul 3.30. So kita dah nak kena start turun bawah. So jom. Korang dekat sini korang boleh nampak dekat masjid ni, korang boleh nampak LRT guys. Tapi sekarang tak ada. By the time saya nak tunjuk lah LRT tu tak ada. Tapi jap, kita tunggu LRT tu datang. Sekarang dah pukul 4.30 actually. So sekarang kita orang sampai dekat Masjid TNB. So masjid tu kat belakang sana. Tapi cik tu suruh kita relax dulu, tengok pemandangan dekat. Sekarang kita ada dekat garden dia. So okay. Tapi sekarang ni saya nak pergi cari kawan-kawan saya. Kan diorang ingat saya hilang pula. Okay, jom, let's go. Let's go. Ni dia macam ada garden kecil kat sini. So korang boleh duduk chill-chill. Tu masjid dekat belakang tu. Chill-chill sambil tengoklah pemandangan kota KL. Ada banyak bangunan-bangunan kat sini. Sekarang kita nak pergi balik dekat kawan-kawan kita. Let's go. Azan asar dah sekarang. So kita nak solat dulu. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1 Februari. Tu tarikh lahir siapa tu? Berikutnya, Bank Rakyat Bangsa. Next station, Bank Rakyat Bangsa.